So hi guys, welcome back to the channel. Kita dah masuk channel Jangan Tanya Semalam. Malam ialah malam yang tidak disangka. Kenapa? Guys, saya keracunan makanan guys. Saya akan bagi tahu. Dan gigi pun dah sakit. Oh my god, sekali semua nak sakit. So emergency night semalam ya guys. Jom kita minum teh O dulu. Semalam saya dah makan lebih guys. Makan lebih. So saya tengok TV. So saya tengok apa je perut saya besar sangat ni, mesti bloating. Tengok pagi dekat pukul 6:30 muntah. Oh, cherry berry muntah. 2 kali muntah. Oh my god, tak jadi pula. Lepas tu pergi klinik, naikkan air, masukkan air lah 1 botol, lepas tu dah okey guys. Jom, okey habis part tu, jom hari ni saya akan bawa guys pergi sekolah menengah saya. Jom kita pergi. Terus dia guys jom kita masuk. Guys, dekat sini selalu pagi-pagi saya keluar masuk, saya akan jalan dekat sini lah guys. Okey, lepas tu tak boleh lupa guys, sini larian 100 meter saya masuk. Hari sukan tak boleh lupa. Still macam tu je padang ni guys. Sini ada macam di public pun. Public phone ni tak boleh lupa guys dulu yang ni bilik kebun guys. Dia dah jadi bilik Swiss. Still remember. Kita pergi bawah semua dulu ya. Di sini sampai ujung tu mak dia.
So guys, saya punya kelas pertama lah, form 1 saya dah sampai. Form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 sampai tingkatan 5 setiap satu tahun saya ada kelas baru. Ni kelas pertama saya guys ya. Okey. Jom kita pergi ke kantin kita habiskan bawa. Kantin masih sama je. Ini untuk makanan dulu. Yang tu kantin biasa. Most probably macam tu je di surau. Most probably macam tu je. Ini bilik seni guys ya. The chill into the chill. Gunakan rehat kita akan jalan ke sini pun boleh dan daripada sana itu jalan sini pun boleh daripada sana pun boleh. Ini dia pak. Kita dah pergi kelas standard tingkatan 2 saya kunci. Jom kita pergi ke bilik muzik.
Ini pun mahal juga tas bawa dari Makna tas. Oh dulu ni macam bilik, sekarang dia nak buat tandas. Bilik muzik. Bilik muzik. Pun kunci. Bilik muzik. Kunci. So guys, tadi bilik muzik kan, kita stop sampai bilik muzik. Saya memang tak larat. Sebelum ni dalam video saya dah cakap kan, saya keracunan makan. Saya betul tak larat. Kita akan sambung next lah. Do like, share, subscribe to my YouTube channel. Kita jumpa dalam next vlog. Bye guys.